Bertemu lagi. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika menjawab kritikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa tindakan Blok Pembangkang mengemukakan soalan kepada PM dan Ahli Parlimen Kerajaan bukanlah suatu provokasi tetapi merupakan pelaksanaan asas fungsi perwakilan di Dewan Rakyat. Menurut Hamzah, desakan pihaknya untuk mendapatkan penjelasan mengenai isu sempadan Malaysia-Indonesia adalah selaras dengan tanggungjawab pembangkang untuk menyoal dasar kerajaan. Ini bukan tindakan luar batas. Kita bertanya kerana rakyat mahu penjelasan. Kita tanya, Perdana Menteri jawab, itulah fungsi Parlimen, kata Hamzah. Sementara itu, Ahli Parlimen Pasir Mas, Fadli Syari, turut mempersoalkan konsistensi penjelasan PM yang sebelum ini menafikan keras dan melabel sebagai fitnah kini diakui wujud. Namun, dikatakan bukan milik mana-mana negara kerana masih dalam kawasan rundingan sekaligus menimbulkan kebimbangan berkaitan kedaulatan negara. Dalam isu sempadan negara, istilah bukan milik sesiapa bukan ayat yang menenangkan, itu ayat yang menakutkan, kata Fadli. Dalam isu yang sama, bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Hisham Jalil, turut mempersoalkan penjelasan PM berhubung konsep no man's land dalam isu rundingan sempadan sambil menyifatkan jawapan yang diberikan di Parlimen sebagai tidak mencukupi dan mengelirukan rakyat. Menurut Hisham, kerajaan perlu menjelaskan secara terperinci maksud sebenar no man's land. Sebelum ini, rakyat yang duduk dan lahir di situ, warga negara siapa? Warga negara kita atau warga negara Indonesia? Atau warga negara no man's land? IC mereka, IC mana? Soalnya, jika betul sekalipun ia no man's land, kenapa kita dapat sikit, dia dapat banyak? Kita dapat berapa hektar, dia dapat berapa ribu hektar? Tak reti, nego kah? Atau kenapa kita mengalah banyak, katanya. Sekian dulu. Sila subscribe, like dan share. Politico.my